Tuan-tuan buat, insya-Allah rezeki murah, hati tenang, mati husnul khatimah, bangun di mahsyar boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tiap-tiap hari berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah arah semua umat Nabi Muhammad berselawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Para sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak berselawat?" Nabi pun jawab, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu nama dia selawat Ibrahimiyah. Mana-mana umat kamu yang selawat kepada kamu sekali, Allah selawat kepada orang tu. Subhanallah.